Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kakak nak nasi lemak satu. Boleh, nak lauk apa? Pakai ayam goreng Kakak. Ayam goreng, nak bahagian apa? Apa-apa boleh. Okey, ikan bilis, kacang boleh ya? Boleh. Bahagian apa-apa boleh ke? Boleh. Nasi lemak ayam goreng RM7 sebab nasi lemak biasa kita RM3, ayam goreng RM4. Oh, okey. Kita ada ayam masak merah. Ya, sudah okey. Ayam masak merah kita seketul RM5. Okey. Lepas tu kita ada telur puyuh. Kalau telur puyuh kita 3 biji RM2. Okey. Lepas tu kita ada sambal kerang. Kalau sambal kerang kita 1 sendok RM5. Sambal sotong. Kalau sambal sotong pun sama, 1 sendok RM5. Okey. Ni ada lauk. Hari ni Sambal kita goreng? ada sambal goreng disebabkan kita ada nasi ambang. Nasi ambang kita tak buat selalu sebab kita buat kadang-kadang je. Oh, buat kadang-kadang. Ya saya. Lepas tu kita ada ayam rendang. Ayam rendang memang hari-hari ada. Okey. 1 ketul RM5. Dan ayam masak kicap 1 ketul RM5. Okey. Kak nak try nasi ambang kan satu. Okey, nasi ambang satu Nasi ambang nak lauk apa? Ayam rendang. Ayam rendang Tak kisah bahagian apa? Boleh. Okey. Kalau nasi ambang gini, ayam berapa ringgit? Nasi ambang RM10. RM10. Okey. Puas tengok buku nasi besar dulu. Ya. Kalau nak apa-apa extra bagi tahu. Okey. Kita buka Isnin hingga Sabtu daripada pukul 12.30 pagi hingga pukul 5 pagi. Dekat sini depan menara custom lagi. Okey. Baik Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Datang lagi. Waalaikumsalam.